Betul ke bela kucing malaikat tak masuk dalam rumah? Okey? Okey, soalan dia. Bagus soalan ni. Okey? Dia kata ada ustaz khabar kalau kita bela kucing dalam rumah, malaikat tak masuk. Okey. Bila kita sebut malaikat, dia bukan alam syahadah, dia alam gaib. Alam gaib mesti ada nas. Nak kecek, orang mari dalil. Faham? Mesti ada dalil. Dalil dia mesti Quran dan hadis. Dalil pandangan tu guru saya. Tak boleh, tak kemah. Boleh kata tak kemah. Faham? Ustaz ni kata bela kucing dalam rumah tak boleh. Malaikat tak masuk. Okey? Dengar lu cerita. Lepas tu terjawab. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Okey? Pada satu tempat ada payang air depan tu. Tengah-tengah duduk bual dengan sahabat Nabi, mari seekor anjing. Tahu anjing? Anjing mari. Bila anjing mari, dia pergi minum air dalam payang. Kelek jilat air. Minumlah. Faham tak? Lalu Nabi pun berkata, Iza walagal qalbu fi ina'i ahadikum fafsiluhu sab'a ulahunna biturab. Bila datang seekor anjing minum dalam tempayan kamu, hendaklah kamu basuh tempayan itu 7 kali. Satu kalinya air tanah. Faham? Maknanya najis lah. Lepas pada anjing tu lari, sahabat tanya, dah kucing? Dia tanya pula. Dah kucing mana pula? Padahal kucing dah lari pun. Yang minum tu anjing. Nabi kata kalau anjing minum kena buang air. Payang kena basuh 7 kali. Sahabat kita tanya pula, dah kucing? Nabi kata kucing itu suci. Kucing itu suci. Jadi kucing tidak najis. Kucing ini Nabi kata binatang yang berkeliling pada manusia. Allah jadikan kucing binatang yang jenis main dengan manusia. Sebab tu kita pergi dapur, dia pergi dapur. Kita makan, dia dapat naik atas meja. Kita baca surat khabar, dia kekal surat khabar. Kita tengok tali basing, dia masuk bawah TV. Kita naik tidur, dia masuk dalam khabar. Jenis main orang, betul tak? Allah tu buat apa dia buat kucing jenis main orang? Kerana sesuai. Kalau dah sesuai, Tuhan dah buat main orang. Allah tak buat badak air main orang. Khubar main orang. Kita pergi dapur, khubar pergi dapur. Rutuh dapur. Kita pergi tidur, badak semua masuk dalam rutuh habis rumah. Faham? Jadi kucing. Okey? Jelas situ. Yang kedua pula, Nabi balik dengan Jibril ikut Nabi. Malaikat Jibril ikut Nabi. Nak pergi rumah Nabi, hak giliran Aisyah. Faham? Nabi nak balik, Jibril ikut. Siapa kat depan pintu, Jibril tak mau masuk. Berhenti jauh. Nabi kata, apa pula berhenti jauh ni? Nabi teruskan perjalanan. Rupa-rupanya bawah gerai ada papi, anak anjing. Anak anjing kecil. Dia kata, Aisyah, mu ambil dua anak anjing ni. Dia kata, bukan kita punya. Tak tahu orang siapa. Lalu Aisyah pun halau. Syuk, lari. Bila lari, barulah Jibril mari. Berbisik kepada Nabi. Lalu Nabi mengeluarkan satu ucapan. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing. Ustaz ni kata kucing. Ada betul. Sama dia mu salah dengar atau ustaz tu salah baca. Faham lagi? Jangan marah ke dia pula. Dia manusia ni lepas pada dah ingat. Tak. Jadi kucing tak ada nah, malaikat tak masuk. Kalau nak puas hati, pergi cari di kedai-kedai kitab di Terengganu ke Malaysia, wallahualam. Kalau di Mesir banyak jual, di Jordan dia jual. Dia kata baitun la yadkhulu fihi malakun. Ada satu kitab ulama Mesir sekarang, rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Faham lagi? Dan tanda sebut kucing, yang ada sebut anjing, ada sebut orang junub, ada sebut orang berjudi, ada sebut orang minum arak, ada sebut orang tenung nasib, ada sebut orang apa benda ni, anjing dan sebagainya. Faham? Jadi tak tu tersalah. Tak ada masalah. Faham lagi? Begitu juga dengan binatang yang tidak disebut. Contohnya kangaroo, tak ada dalam hadis. Maka siapa beli kangaroo dalam rumah, jangan pandai-pandai kata malaikat tak masuk. Kerana dalam nah hanya menyebut la tadkhulu baitan
fihi kalbun wala suwarun wala junubun. Tak masuk rumah yang ada anjing, yang ada orang junub, yang ada patung berhala. Okey? Bagus, soalan awak bagus. Okey?